Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang dihormati para alim ulama, para asatidah, kepimpinan-kepimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala dapat kita bertemu pada malam ni. Terlebih dulu saya mewakili Al-Fadil YB Ustaz Dr. Zamri, mohon maaf kerana beliau tidak dapat untuk mengendalikan kelas Fiqh Maqasid untuk minggu ni dan minggu depan. Sedangkan jadual kita yang kita dah susun untuk minggu ni dan minggu depan, cuma beliau tak dapat untuk kedua-dua minggu ni kerana ada urusan mendesak yang perlu diuruskan. Jadi saya diminta untuk menggantikan 3 siri kelas yang pertama, dan kemudian 3 siri kelas yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Nik Mahdi daripada Kelantan, insyaAllah. Baik, jadi terlebih dulu saya kenalkan dulu diri saya. Saya Muhammad Rijaluddin bin Muhammad Anwar. Sekarang bertugas di Quizem selaku pensyarah, dan sebelum ni mengaji di Kuis dan juga di UIS, Universiti Islam Selangor. Baik, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah, pada malam ni kita masuk kepada subjek yang baru, iaitulah yang bertajuk Fiqh Al-Maqasid. Fiqh Al-Maqasid terdiri daripada 2 kalimah, iaitu kalimah fiqh dan juga kalimah maqasid. Maka kita akan melihat makna dari sudut bahasa dan kemudiannya istilah bagi kedua-dua kalimah tersebut sebelum kita merangkumkan makna Fiqh Al-Maqasid itu. Baik. Jadi disebutkan di sini bahawa memulakan perbahasan mengenai makna Fiqh Al-Maqasid perlu ditambah dengan satu kalimah yang menyebabkan Fiqh Al-Maqasid itu akan mencapai ke tahap perakuannya, iaitulah kalimah Asy-Syari'ah. Tidak akan bermaknanya Fiqh Al-Maqasid jika tanpa Asy-Syari'ah. Maksudnya Fiqh Al-Maqasid yang kita nak bincangkan dalam kelas ini ialah Fiqh Al-Maqasid yang dibina berasaskan kepada panduan syarak. Jadi Asy-Syari'ah itu sendiri seperti mana yang telah diulang banyak kali dalam kelas-kelas sebelum ni, iaitulah dari sudut bahasanya ialah jalan yang lurus. Menurut kitab Lisanul Arab yang dikarang oleh Ibnu Manzur, dia kata syariah dari segi bahasa Arab ni ialah jalan yang lurus, ataupun jalan yang dilalui oleh orang ramai untuk mendapatkan sumber air untuk diminum oleh mereka sendiri ataupun binatang ternakan mereka. Jadi maksudnya syariah ni dia membawa kepada sesuatu yang hidup, bukannya sesuatu yang matilah. Jalan tu jalan yang hidup. Ia juga diertikan sebagai ajaran agama ataupun manhaj, yakni panduan kehidupan oleh sebahagian para ulama. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah Ta'ala menyebutkan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab, yakni Al-Quran, dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang terdahulu yang telah diturunkan, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka jalankanlah hukum di antara mereka, ahli kitab ataupun manusialah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka
yang menyeleweng, setelah mana datang kepadamu kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi setiap umat manusia itu, Allah Ta'ala telah tetapkan suatu syariat, suatu jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Baik. Jadi dalam ayat surah Al-Ma'idah ni, Allah Ta'ala menyebutkan syir'ah, syir'atan, syariah, iaitu jalanlah, wa minhaja, yakni panduan kehidupan. Jadi seperti mana yang kita telah belajar dalam akidah, di mana di antara perbezaan Nabi dan Rasul menurut para alim ulama, ialah Rasul-Rasul itu masing-masing mempunyai syariatnya yang berbeza. Adapun Nabi-Nabi itu meneruskan syariat yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul yang terdahulu. Jadi sebagai contoh, di zaman Nabi Musa AS, antara syariatnya ialah mestilah memperuntukkan masa daripada pagi sehinggalah ke petang pada hari Sabtu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syariat di zaman umat Muhammad SAW itu ialah beribadah yang perlu untuk dikumpulkan semua orang dan mesti dibuat di masjid, ialah pada hari Jumaat. Itu pun hanyalah dalam tempoh yang sekejap lah, lebih kurang dalam sejam, 2 jam sahaja. Di zaman Nabi Musa AS sampai tak boleh untuk bekerja. Kena fokus duduk di masjid pagi sampai ke petang, mestilah beribadat pada hari Sabtu. Jadi itu contohlah, maksudnya syariat ini ada dalam bentuk ibadat. Ada syariat itu dalam bentuk peraturan kenegaraan. Ada syariat itu dalam bentuk hukuman jenayah, dan bermacam-macam lagi lah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-18, thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Maka kesudahannya kami jadikan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan satu syariat yang lengkap daripada segala hukum hakam agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang sebenar. Jadi di sini Allah Ta'ala berpesan kepada Rasulullah SAW supaya jangan terpengaruh dengan tuntutan-tuntutan manusia yang cuba untuk memilih selain daripada jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menegur orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala menyebutkan tidak patut bagi orang-orang lelaki yang beriman dan juga orang-orang perempuan yang beriman untuk memilih selain daripada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam ayat idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bahkan di hujung ayat Allah Ta'ala telah memberikan satu amaran, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang ingkar pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka itu telah sesat dengan sesat yang sebenarnya. Baik. Jadi ringkasnya nak bagi tahu, syariat ni adalah apa-apa sahaja peraturan yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, sama ada suruhan ataupun larangan yang bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan sama ada ia berkait dengan akidah ataupun dia berkait dengan fiqh ataupun dia berkait dengan akhlak. Semua tu sekali dipanggil syariah lah. Baik. Adapun fiqh ni dia berbeza dengan syariah. Baik. Jadi syariah ni dia lebih umum, dia merangkumi semua. Fiqh ni dia khusus. Dari sudut bahasa Arab, fiqh itu ialah al-fahmu, yakni memahami, sama ada secara mendalam ataupun tidak. Jadi kalau dalam sejarah Islam itu, dari sudut kita panggil apa, kalimah fiqh ni, ataupun orang yang mempunyai kepahaman itu kita panggil faqih, kan?
Jadi seseorang yang faqih itu pun mengalami, kita panggil apa, mengalami perubahan daripada zaman ke zaman. Macam di zaman Rasulullah SAW, seseorang yang faqih itu seseorang yang dia memahami semua bidang agama. Akidah, syariat, akhlak, semua dia mahir. Dan di zaman sahabat pun begitu, di zaman tabi'in pun begitu, sehinggalah di zaman ulama yang hanya mengetahui hukum hakam fiqh sahaja. Tetapi mereka mengetahui hukum hakam fiqh itu dalam keadaan mereka juga mengetahui dalilnya. Mana ayat Quran berkenaan hukum ni, mana hadis berkenaan dengan hukum ni. Itu peringkat yang kedua pula. Kemudian berlaku peredaran zaman lagi, mereka yang hanya mengetahui hukum tetapi tidak mengetahui dalilnya, juga dinamakan sebagai faqih. Kan? Jadi golongan ni kita sebut sebagai fuqaha lah. Mereka di kalangan ulama-ulama fiqh. Jadi nak bagi tahunya setiap terminologi dalam pengajian Islam ni kadang-kadang ada yang dia berubah daripada zaman ke zaman dan ada yang dia tetap maksudnya statik lah, mengikut kepada bidang ilmu tersebut. Boleh jadi kalau dalam bidang ilmu yang lain maknanya boleh bertukar, kan? Maksudnya contoh kalau dalam bidang fiqh maksudnya begini, tapi kalau buka dalam bidang hadis mungkin maksudnya berbeza pula. Dia begitulah. Sebab tu kalau kita mengaji pengajian Islam ni, kita kena tahu kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang khusus yang perlu untuk kita kenal pasti maknanya dalam ilmu tersebut. Baik, jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir seolah-olah tidak memahami perkataan yakni nasihat dan pengajaran yang diberikan kepada mereka, kan? Jadi apabila mereka di kalangan umat-umat para nabi dan rasul yang seolah-olah bahasa kasarnya kita kata buat bodoh lah terhadap peringatan dan amaran yang telah diberikan oleh para nabi dan rasul. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala menggunakan yafqahun, kan? Sama ada mereka faham tu mendalam ataupun faham itu secara asas saja. Baik. Dari sudut istilah pula, fiqh ialah sesuatu ilmu berkaitan hukum hakam syarak yang bersifat amali, yakni praktikal, yang diambil daripada dalil-dalil yang tafsili, yang spesifik. Jadi kalau tadi syariat tu luas, merangkumi semula akidah, ibadah, akhlak apa semua. Tapi fiqh ni dia banyak fokus kepada perbuatan manusia. Dia spesifik. Baik. Kemudian perkataan maqasid dari sudut bahasa Arab merupakan jamak daripada perkataan maqsad, daripada kalimah qasada yaqsidu qasdan, maqsadan dan qasad, yakni memberi erti yang samalah. Maka di sana dari sudut bahasa Arab dia boleh pecah kepada 4 makna. Yang pertama dengan makna berpegang kepada sesuatu, yang kedua dengan makna jalan yang lurus, yang ketiga dengan makna adil ataupun pertengahan, yang keempat dengan makna tidak seberapa jauh, kan? Jadi daripada kalimah qasad, qasad ni macam kalau kita mengaji fiqh ibadat, qasad ni macam niat lah, kan? Bila kita takbir, pergerakan bila kita takbir, bila kita nak niat sembahyang, dia ada, ulama hurai ada 3 pecahan niat tu, kan? Iaitu dia mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin, kan? Jadi qasad tu niat, kan? Ataupun kita kata matlamat yang hendak dicapai lah. Ataupun dalam bahasa Arab juga digunakan kalimah ghayah. Ghayah dengan makna matlamat akhir ataupun matlamat besar yang nak dicapai, kan? Kadang-kadang digunakan juga perkataan hadaf. Hadaf yakni matlamat jangka masa pendek ataupun matlamat kecil yang kita nak capai. Baik. Jadi dia hampir samalah dari sudut mana kalau bahasa Arab ni dipanggil muradif, perkataan yang seerti dengan qasad. Baik, maqasid dalam penggunaan Al-Quran, antaranya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 42, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah." Sekiranya apa yang diserukan, apa yang engkau serukan kepada mereka itu, wahai Muhammad, suatu keuntungan yang mudah untuk diperolehi,
dan perjalanan yang tidak jauh, tentulah mereka akan mengikutimu, tetapi perjalanan yang kamu serukan kepada mereka itu jauh dan penuh dengan kesukaran dan kepayahan. Baik. Begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan di sini maksudnya perkataan qasidah lah kan. Qasidah di sini. Dalam surah An-Nahl ayat 9, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jairun walau syaa lahadakum ajma'in. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Jadi di sini jalan yang lurus lah, seperti mana disebut makna bahasa yang disenaraikan atas tadi. Baik. Okey. Begitu juga dalam surah Luqman ayat 19. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Dan sederhanakanlah perjalananmu. Maksudnya bukan perjalanan, cara berjalan tu. Jangan berjalan macam orang sombong, jangan berjalan slow sangat, jangan laju sangat. Bahasa utara kita kata slow and steady. Mana tenang berjalan tu. Dan waghdud min sautik, dan sekatlah suaramu daripada terlalu kuat, terlalu kasar. Dengan erti kata lunakkanlah suaramu tu. Makna bercakap tu kita cuba pilih intonasi, pilih kita panggil nada yang paling bersesuaian. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai kan. Kerana keldai ni dia suka cakap kuat. Cakap kuat panjang kan. Hiha dia punya bunyi dia tu. Jadi adabnya diajar dalam surah Luqman ni, orang beriman ni dia jalan steady, tak slow sangat, tak laju sangat. Jalan dia tak ada lagak sombong, dan bila dia bercakap suara dia tak tinggi sangat, tak rendah sangat, sederhana. Baik. Jadi balik kepada kita punya perbincangan lah berkenaan dengan maqasid. Jadi tadi tu dah tengok dari sudut bahasa dalam Quran beberapa kali digunakan wazan-wazan yang berbeza bagi kalimah qasad itu. Baik, sekarang nak tengok takrifan maqasid menurut para ulama di sepanjang zaman. Baik. Ulama di zaman klasik tidak pernah mendefinisikan maqasid asy-syariah. Maksud zaman klasik ni zaman sekitar kita panggil 300 hijrah yang awal lah kan. Ataupun kalau disebabkan kita ni dah lebih kurang 1400 lebih, jadi 700 hijrah ke atas tu pun kita boleh kata klasik jugalah kan. Cuma biasanya kalau klasik ni disebut salaf lah, golongan sekitar 0 hijrah sehingga 300 hijrah. Baik. Namun terdapat juga beberapa ulama yang menyentuh mengenai maqasid di dalam penulisan mereka yang dipaparkan di bawah ini mengikut urutan masa. Jadi dia tak tulis secara direct maqasid syariah sekian. Tapi apabila mereka membahaskan berkenaan dengan hukum hakam, sama ada dalam ibadah, dalam perkara berkaitan dengan muamalat, mereka ada sebutkan berkenaan dengan tujuan hukum tersebut. Seperti dalam bab berkenaan dengan kehakiman pun ada masuk juga kan. Cuma dekat sini saya tak pasti pensyarah yang buat nota ni dia buat contoh. Setakat saya semak dia tak ada buat contoh lah. Semua contoh-contoh tu memang dalam kelas yang akan datang. Sini banyak teori je, jadi agak bosan sikit lah. Jadi yang pertama disebutkan di sini Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidhi yang wafat pada tahun 320 Hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 205 Hijrah. Baik. Jadi panjang umur dia, 112 tahun kan. Tuan Mahathir pun tak sampai lagi umur ni. Jadi Imam Al-Hakim At-Tirmidhi ni dia telah menerangkan berkenaan dengan maqasid ni dalam kitabnya, antaranya As-Salatu wa Maqasiduha kan. Solat dan juga tujuannya kan. Jadi kalau tengok dalam Quran ni berkenaan dengan maqasid ni ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebutkan
suruhannya dan larangannya itu ada yang dinyatakan tujuan yang nak dicapai, ada juga yang tidak dinyatakan. Macam semayang ni ada dinyatakan lah kan, antaranya untuk apa ni, apa ayat dia, lupa dah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar kan. Contohnya Allah Ta'ala sebut sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu di antara contohlah ayat berkenaan dengan tujuan solat. Itu juga Imam Hakim At-Tirmizi membuat kitab Al-Hajj wa Asraruhu kan, berkenaan dengan haji dan juga rahsianya ataupun hikmahnya. Kemudian kitab Al-Illah Asy-Syari'ah dan Al-Illah Al-Ubudiyah kan. Al-Illah ni dengan makna sebab. Dia dalam bidang usul fiqh ni dia ada perbahasan berkenaan dengan al-illah ni lah. Al-illah ni ialah sebab disuruh ataupun dilarang sesuatu perkara. Dia samalah macam maqasid ni kan. Cumanya al-illah ni banyak ulama sebut dia lebih khusus kepada kita panggil apa, hikmah yang ditemukan oleh ulama berdasarkan pengkajian mereka terhadap hukum lah kan. Jadi sebagai contoh, apa illah disuruh tutup aurat kan, apa illah berpuasa kan. Jadi kalau dalam Quran terang lah sebut, contohnya puasa ni la'allakum tattaqun, untuk kamu menjadi orang yang bertakwa kan. Jadi menjadi orang yang bertakwa tu dia adalah maqasid, dia adalah illah yang terang dan jelas. Tapi di sana ada juga pandangan ulama berkenaan dengan al-illah ni. Mereka menyatakan puasa tu untuk kita menjiwai ataupun menanamkan rasa empati terhadap orang-orang yang susah kan. Sama juga contoh macam kenapa diharamkan arak kan. Kenapa diharamkan arak? Jadi ada hadis menyebut diharamkan arak itu kerana dia mendatangkan kerana dia memabukkan kan. Mabuk dia panggil apa? Sukar kan. Sukar. Dan bahasa Arab sukar yang ini mabuk, menyebabkan mabuk. Jadi kenapa haram arak? Kerana mabuk. Itu satu pandangan kan. Ada juga pandangan ulama menyatakan bahawa haram arak itu bukan kerana mabuk, tapi haram arak itu kerana ia adalah tegahan daripada Allah Ta'ala. Dia panggil li ta'abbudi kan. Iaitu sebabnya ialah kerana kena taat Allah Ta'ala. Ulama yang menyatakan begini pun dia ada hujah dah. Sebagai contoh, kalau macam arak tu kenapa diharamkan? Dia kata kalau kita kata arak itu diharamkan kerana dia mendatangkan mabuk. Boleh tak kalau orang tu dia memang kalis mabuk, maka dia togok arak, togok kan, tak mabuk-mabuk, adakah arak itu jadi halal bagi dia kan? Maka ulama kata tidak kan. Kenapa? Kerana haram arak itu li ta'abbudi. Kerana haram arak itu adalah sebagai satu perintah daripada Allah Ta'ala, maka kita wajib taat kepadanya kan? Jadi nak sebut dekat sini, al-illah ni dengan maqasid ni pun hampir samalah perbahasan kan, untuk melihat apakah sebab-sebab daripada pensyariatan sesuatu dan apakah sebab-sebab daripada ditegah sesuatu itu dalam agama. Jadi pengkajian ni dia ada yang ulama buat yang kita boleh tahu secara jelas berdasarkan nas yang ada, dan ada yang setelah mana ulama memerhatikan ataupun disebut sebagai membuat pengkajian istiqra', barulah ulama temukan maqasid ataupun illah bagi sesuatu hukum hakam itu. Dan dia penting untuk kita mengetahui illah ni, kerana illah ni dia digunakan oleh ulama dalam dalam metodologi membahaskan hukum menggunakan dalil qiyas. Kerana qiyas tu dia akan melihat kepada illah sesuatu hukum kan. Contohlah ni Alalan dah sebut kan, contohnya macam tadi kita kata illah bagi arak itu antaranya ialah pandangan ulama menyatakan kerana memabukkan. Maka
Disebab ulama buat satu kita panggil apa, satu macam kaedah lah ataupun satu prinsip, semua perkara yang memabukkan itu haram kan. Cuma dia perincikan lah, kalau nak kira benda yang memabukkan haram ni, dia mabuk macam-macam, mabuk laut, mabuk cinta kan, mabuk macam-macam lah kan. Jadi ulama spesifikkan lagi mabuk yang macam mana. Dia mabuk dengan makna yang menghilangkan kewarasan akal. Maka apa-apa sahaja yang menghilangkan kewarasan akal itu adalah haram. Dia bawa gitu. Maka bila jadi macam tu, dadah haram tak? Sekiranya dadah menghilangkan kewarasan akal, haram. Vape yang campur dengan masyruq menghilangkan kewarasan akal, maka jadi haram. Ini dipanggil metodologi ulama dalam nak melihat kepada hukum-hukum yang baru lah, khususnya hukum-hukum yang tidak dinyatakan secara jelas dalam nas Quran dan hadis kan, menggunakan qiyas lah. Baik, kemudian yang keduanya, antara ulama yang menyentuh berkenaan dengan maqasid ialah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi kan. Ini nama yang terkenal dalam karyanya Ma'khad Asy-Syara'. Kemudian Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syashi dalam kitabnya Usul Al-Fiqh dan Mahasin Asy-Syari'ah. Begitu juga Al-Imam Abu Bakar Al-Abhari dalam kitabnya Masalah Al-Jawab wa Dalail Al-Illah, dan juga Al-Baqilani, ini juga ulama yang terkenal, dalam kitabnya At-Taqrib wa Al-Irsyad fi Tartib Turuq Al-Ijtihad. Baik. Kesemua mereka ni tidaklah menulis secara terus dan tepat dengan tajuk yang khas berkenaan dengan maqasid asy-syariah, tetapi menyentuh berkenaan dengannya di dalam penulisan mereka. Bermula di zaman Al-Imam Al-Juwaini, penulisan mengenai maqasid asy-syariah telah memasuki fasa yang lebih mendalam. Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini ni antara ulama yang terkenal dalam bab tasawuf kan. Baik. Jadi ni nama penuh dia lah, Abu Ma'ali Diya Ad-Din Abdul Malik bin Abi Muhammad Abdillah. Nama betul dia Abdul Malik ni, nama betul dia lah. Tapi orang Arab ni, dia memang perangai mereka ni, mereka nama tu dia ada 4 jenis nama orang Arab ni. Ni orang mengaji ilmu hadis dia tahu lah, dia ada 4 jenis nama. Satu dia panggil Ismun, Ismun ni nama betul dia lah. Lepas tu dia panggil Kunyah, gelaran dia. Lepas tu dia panggil Laqab, Laqab ni pun gelaran juga. Lepas tu satu dia panggil Buldan, Buldan ni gelaran yang biasanya dikaitkan dengan tempat lah. Macam Imam Bukhari kan, Imam Bukhari tu bukan nama dia Bukhari tu. Bukhari tu dia punya Buldan dia, sebab dia ni lahir di sebuah tempat nama Bukhara kan. Jadi dekat sini ni Imam Al-Haramain ni dia punya Buldan lah kan, iaitu di tanah haram kan, Al-Juwaini kan. Baik. Mana tadi? Beliau telah dinobatkan sebagai bapa maqasid klasik. Boleh dinobatkan sebagai bapa maqasid klasik. Beliau merupakan tokoh yang telah memasuki fasa yang lebih mendalam dalam penulisan maqasid asy-syariah dengan membuat pembahagian dengan mendasar terhadap 3 maslahah yang dijaga oleh maqasid asy-syariah, iaitu maslahah daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. So ni nanti kita tengok dalam pertemuan yang akan datang saja. Jadi dekat dah ni zaman Imam Haramain Al-Juwaini ni dengan Imam Al-Ghazali dekat-dekat kan. Jadi dia buat kitab, antaranya kitab Al-Burhan, kitab Al-Waraqat, kitab Ghiyath Al-Umam fi At-Tayas Al-Zulam, dan juga kitab Mughith Al-Khalaq. Baik. Imam Al-Juwaini amat prihatin terhadap isu kemerosotan peradaban masyarakat Islam di zaman beliau, khususnya dari sudut kesarjanaan, aspek intelektualisme dan juga politik Islam. Maka beliau telah menjadikan maqasid asy-syariah sebagai satu cara untuk keluar daripada permasalahan ini. Beliau telah mengangkatnya daripada status zanni. Zanni maknanya status yang bersifat sangkaan lah, ataupun tidak boleh dipastikan secara
sempurna kepada status qat'i, status yang putus, yang diyakini secara menyeluruh. Sebagai prinsip dan tujuan tertinggi agama Islam itu sendiri, sebagai salah satu aspek perbahasan usul fiqh. Jadi di zaman ni dah ada ilmu usul fiqh. Kerana ilmu usul fiqh ni sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 100 Hijrah macam tu dah mula ada penulisan berkenaan dengan usul fiqh. Kerana usul fiqh ni awal tulisnya ialah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi kemudian zaman tu dah berkembang lah. Daripada usul fiqh dia berkembang pada qawaid fiqhiyah, kemudian barulah dia mari maqasid syariah. Tu dari sudut kita panggil apa, perkembangan ilmu usul fiqh lah. Daripada usul fiqh tahun-tahun, lepas tu keluar qawaid fiqhiyah, dan kemudian barulah keluar berkenaan dengan maqasid syariah ni. Baik. Selain itu, beliau juga beberapa kali menekankan kepentingan maqasid syariah dalam memahami nas-nas syarak. Jadi penting untuk kita tahu ayat-ayat Al-Quran itu, hadis-hadis itu, apakah kita panggil apa, tujuan yang dikehendaki daripada nas tersebut. Nas tersebut dia nak sentuh tentang apa. Kalau kita tak mengetahui tujuan di sebalik ayat Quran dan hadis itu, maka dibimbangi di sana akan berlaku kesilapan dalam menentukan hukum. Jadi nak mengetahui tujuan tu kena melihat banyak aspek lah. Satunya kena tahu dari sudut kita panggil apa, aspek sebab turunnya ayat Quran itu, ataupun kalau hadis sababul wurud, kenapa Nabi SAW menyatakan ataupun melakukan sesuatu perbuatan itu kan. Dan banyaklah untuk kita tengok berkenaan dengan nas itu, barulah kita boleh memahaminya dengan betul kan. Baik. Jadi antara yang disebutkan oleh Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh, dan barang siapa yang tidak memahami kewujudan maqasid, tujuan dalam perintah-perintah dan larangan-larangan syarak, maka ia tidak memiliki pandangan yang jelas dan benar tentang syariah kan. Jadi dia takkan dapat tahu apakah yang nak dicapai sebenarnya daripada penentuan hukum tersebut. Baik. Dan kadang-kadang kalau tak tahu, dia akan pukul rata je. Sebagai contoh, semua ayat larangan dia akan anggap semua haram. Sedangkan ada ayat larangan itu yang tujuannya ialah menyuruh supaya mengelakkan ataupun menghindarkan perkara tersebut. Dia tidak haram total, ataupun bahasa mudah tersebut, dia bukan haram, dia jadi makruh kan. Begitu juga ayat suruhan. Bukan semua ayat suruhan dia jadi wajib. Ada yang suruhan tu dia jadi sunat kan. Ini benda yang penting lah. Bila kita faham maqasid yang nak dicapai tu, maka dia akan membantu kepada pembinaan hukum yang betul lah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, lepas daripada Al-Juwaini, tapi sebenarnya tak jauh sangat zamannya kan. Melalui karyanya juga menulis Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Wajiz, Ihya Ulumuddin, Syifa Al-Ghalil, telah menghasilkan objektif syarak yang 5 kan. Jadi kalau tadi Imam Al-Juwaini dia bahagikan maqasid itu kepada 3, daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Imam Al-Ghazali pula dia bagi tahu tujuan syariat ini dia ada 5 yang utama kan. Iaitulah menjaga agama, hifzuddin, kemudian menjaga nyawa, hifzun nafs kan. Kemudian menjaga akal, hifzul akal, kemudian menjaga keturunan, hifzu an-nasal, kemudian menjaga harta, hifzul mal. Baik. Okey. Saya rasa silap ni. 505 ke 555. Baik. Tak apa, nanti check balik. Kemudian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dilahirkan di Rai, di Iran
Baik, telah membawa satu lagi dimensi baharu maqasid asy-syariah melalui karyanya Mafatih Al-Ghaib, Al-Mahsul, Al-Ayat Al-Bayyinat dan juga Al-Asas Al-Taqdis. Baik. Imam Ar-Razi telah menggabungkan 3 maslahah yang dijaga oleh maqasid asy-syariah, iaitu maslahah daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Dan juga 5 bidang penjagaan hifz menurut Imam Al-Ghazali. Jadi dia gabungkan apa yang diasaskan oleh Imam Al-Juwaini dan apa yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali, dia bahas sekali. Baik. Dan dia buat perincian lagi. Di antaranya perbahasan tahsiniyat dipecahkan kepada 2, iaitu yang bertentangan dengan kaedah muktabarah dengan yang tidak muktabarah. Baik. Muktabarah ni maksud dia yang macam mana sebut? Muktabarah ni yang digalakkan ataupun bahasa mudah inilah yang disebut di dalam nas, dipanggil muktabarah. Sama ada dia disuruh oleh nas ataupun dia dicegah oleh nas, maka dia panggil muktabarah. Kan? Tapi biasa dia tak panggil muktabarah, kalau dicegah dia panggil mulghah. Dia ada 3 lah. Satu dia panggil muktabarah yang disuruh oleh nas. Yang kedua dia panggil mulghah yang dilarang ataupun yang ditegah oleh nas. Kemudian yang ketiga dipanggil mursalah lah. Kan? Baik. Tak apa, ni nanti kita akan tengok. Ni baru dipanggil apa secara gambaran umum lah. Baik. Kemudian Al-Imam Saifuddin Al-Amidi, baik, di Damsyik telah menghasilkan beberapa karya yang terbaik seperti Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam dan juga Ghayatul Al-Marad. Beliau membahaskan maqasid dari segi urutan keutamaan. Mana tadi tujuan-tujuan syarak tu, yang nak dicapai oleh syarak tu mana yang dulu, mana yang kemudian. Kan? Dan kadang-kadang dia tengok kepada saiz dia pula. Kan? Jadi nanti tuan-tuan dan puan akan tengok berkenaan dengan fiqh aulawiyat. Kan? Dan juga fiqh muwazanat. Di situ dia akan ada banyaklah dia panggil, kita akan melihat di antara keutamaan dan keseimbangan perkara-perkara yang sering berlaku lah dalam kehidupan manusia ni. Baik. Kemudian Ibnu Hajib, ataupun nama betul dia Jamaluddin Abu Amr Uthman. Nama betul dia Uthman lah sebenarnya. Jadi semua ni gelaran. Abu Amr ni dia punya laqab dia. Jamaluddin ni dia punya kunyah dia. Kan? Iaitu orang yang mencantikkan agama. Dia baguslah dia ni. Kan? Ibnu Hajib gelaran dia. Jadi dia anak kepada Hajib. Baik. Jadi dia meneruskan perbincangan Al-Amidi melalui karyanya Muntaha As-Sul. Juga karyanya Al-Furuq dan Al-Ihkam fi Tamyiz Al-Fatawa. Baik. Kemudian Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, merupakan murid kepada Imam Al-Amidi melalui karyanya Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam. Telah membawa satu anjakan yang besar kepada perbahasan maqasid dengan memperincikan mengenai hakikat masalih dan mafasid serta perbezaannya. Kan? Jadi macam mana kita nak kenal benda tu sebagai maslahah ataupun benda tu membawa kebaikan. Kan? Dia buat perbahasan. Dan macam mana kita nak kenal benda yang membawa kepada kerosakan, mafasid. Ini nanti kita akan tengok dalam bab berkenaan dengan, saya tak ingat dalam fiqh maqasid ni ke ataupun dalam fiqh muwazanat, kita akan tengok. Baik. Jadi di antara ungkapan beliau yang terkenal ialah syariah itu keseluruhannya ialah masalih, membawa kepada kebaikan. Sama ada berkaitan dengan sesuatu yang menolak mafasid, menolak kemudaratan, ataupun sesuatu yang mendatangkan maslahah, yang mendatangkan kebaikan. Baik. Sebenarnya Imam Al-Qarafi, ataupun namanya Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris. Baik. Merupakan murid kepada Sultanul Ulama. Menulis kitab Al-Furuq yang memaparkan qawaid fiqhiyah, kemudian wasail serta masyaqqah. Di sini dia bahas lebih mendalam lah berkenaan dengan masyaqqah ataupun kepayahan lah. Sama ada kepayahan itu boleh menyebabkan diberikan keringanan
ataupun tidak, kan. Kerana kalau nak kira benda payah ni, semua benda payah atas dunia ni, kan. Jadi benda payah macam mana yang diterima oleh syarak untuk meringankan sesuatu hukum. Ini nanti kita akan tengok dalam banyak bab lah, dalam fiqh taisir pun kita akan tengok, dalam fiqh ma'alat pun kita akan tengok juga. Baik. Jadi di antara ungkapan Imam Al-Qarafi yang terkenal ialah setiap perkara yang tidak ditemui maslahah, pasti ada maslahahnya, cuma kita masih belum menemuinya ataupun belum terungkap. Ini maksudnya dia nak bagi tahu semua hukum hakam Islam ni dia mesti ada kebaikan. Sama ada yang kita dah jumpa kebaikan itu ataupun kita belum jumpa lagi, kan. Sebagai contoh lah, yang belum jumpa sampai sekarang ni, setakat yang saya tahu lah, kalau orang tanya pasal apa kalau kita ni batal wuduk, kita contohnya batal wuduk tu dengan sebab terkentut, kan. Pasal apa bila kita ambil wuduk tak payah basuh bungkuk, kan. Tak tahu lagi apa masalah dia di sebalik pada tu, kan. Ataupun sebagai contoh, kenapa akad nikah ni kena dibuat akad nikah, kan. Padahal kalau tengok dia hanya bercakap saja, kan. Hanya bercakap saja, sama ada pengantin lelaki tu cakap ataupun wali bagi orang perempuan tu cakap, kan. Nak nikah dengan anak aku, contoh dia kata ya, kan. Selesai akad nikah, kan. Ataupun dia kata, pakcik saya nak kahwin dengan anak pakcik, okey beres, dia kata. Selesailah akad nikah tu, kan. Tapi daripada akad nikah tu dia membezakan antara perhubungan yang halal dengan perhubungan yang haram. Jadi apa masalah di sebalik akad nikah tu? Kita pun tak nampak, kan. Tak jumpa lagi. Tapi kita kena yakinlah bahawa apa sahaja yang dah ditentukan oleh syariat itu semuanya bagus juga. Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah terkenal dengan kitab usul fiqhnya iaitu Al-Mustasfa. Samalah dengan kitab yang tadi tu, tapi ulama memang gitulah, tajuk kitab sama. Cuma kadang-kadang isi kandungan kitab tu berbezalah. Beliau telah meletakkan ilmu maqasid sebagai tujuan fiqh dalam beragama. Bahkan menganggap sesiapa yang mengingkari adanya maqasid syariah dalam setiap syariat telah ingkar terhadap syariat itu sendiri. Keras sikitlah pandangannya. Dia kata siapa yang kata hukum hakam ni semua tak ada tujuan, mereka ni memang seolah-olah telah menolak keseluruhan hukum hakam Islam. Keras sikitlah, kan. Dan sebenarnya kalau kita mengaji akidah, memang betul lah apa dia cakap ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, kan. Dan Allah Ta'ala telah jadikan bagi setiap benda tu ada sebab dia, kan. Jadi kalau Allah Ta'ala larang ada sebab dia, kalau Allah Ta'ala suruh pun ada sebab dia, kan. Cuma kita tahu dengan tak tahu. Ibnu Taimiyah banyak menggunakan masalih dalam melakukan pentarjihan terhadap pendapat yang pelbagai. Beliau juga menggunakan hillah syar'iyah yang dibahaskan dalam kitab Mas'alatu al-Hiyal. Begitu juga dalam melakukan pencegahan kepada perkara-perkara yang dikhawatiri, maka dibahaskan di dalam kitabnya Sadduz Zara'i'. Sadduz Zara'i' ni salah satu daripada metodologi daripada metodologi pengistinbatan hukum yang digunakan oleh ulama lah. Nanti akan diterangkan. Beliau juga menggunakan illah pada sesuatu hukum melalui karyanya Ta'lil al-Ahkam. Jadi ni yang saya sebut tadi ni, maknanya bila ulama kaji berkenaan dengan illah, maka di sana ulama dapat melihat dan membuat qiyas, kan. Jadi kalau Ibnu Taimiyah ni antara yang terkenal lah dalam contoh aplikasi maqasid syariah yang dia buat ialah sebab di zaman dia ni tentera-tentera Mongol menyerang khilafah Islam. Jadi tentera-tentera Mongol ni masuk Islam, kan. Ada yang dah masuk Islam tapi masih lagi melakukan pembunuhan dan benda-benda jahat yang lain lah. Jadi satu ketika tu Ibnu Taimiyah dengan kawan dia ni berjalan, nampak tentera-tentera Mongol ni tengah duk minum arak, kan, duk togok arak. Jadi waktu tu
kawan kepada Imam Ibn Taymiyah ni nak pergi tegur lah, ni mana boleh minum arak ni, haram pun semua kan. Ibn Taymiyah kata, tak usah duk pergi baik pergi kat mereka kan. Jadi kawan dia kata, apa siapa baik pergi pula tu tengah dia buat benda haram kan. Jadi dekat sini Ibn Taymiyah dia kata, kalau kita larang mereka ni daripada togok arak, minum arak, nanti mereka akan bunuh orang. Sekarang ni bila mereka minum arak, mereka hilang akal, mereka ada buat benda-benda mengarut kat sini je kan. Tak ada kacau orang lain apa semua. Kemudaratan itu ke atas diri mereka sahaja. Tapi kalau kata mereka ni tak mabuk, otak dia boleh fikir elok, dia pergi serang orang, pergi bunuh orang pula. Maka kemudaratan tu kepada orang lain pula. Macam tu kan. Jadi ni pun nanti kita akan tengok juga dalam perbahasan, saya tak pasti, tak ingat, dalam fiqh muwazanat ataupun dalam fiqh aulawiyat. Nanti kita tengoklah kan. Dalam ma'alat pun ada juga fiqh ma'alat. Baik. Tuan-tuan perempuan, kalau saya guna perkataan yang tak apa nak jelas, nanti tanyalah. Sebab saya tak berapa tahu background semua orang ni kan. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim, anak murid kepada Ibnu Taymiyah, juga menegaskan sesiapa yang mengingkari maqasid telah berburuk sangka terhadap Allah, kerana tidak mungkin Allah Ta'ala menetapkan sesuatu syariat tanpa tujuan ataupun maqasid. Baik. Okey, beliau juga menegaskan berubahnya fatwa akibat berubahnya zaman, keadaan dan tempat adalah disebabkan berubahnya maslahah. Ni sungguh lah kan. Jadi kalau orang yang mengaji sungguh dia faham hukum hakam fiqah ni, maka dia akan tahu hukum hakam fiqah ni dia memang akan berlaku perubahan. Kerana di sananya berubahnya maslahah, berubahnya mafsadah kan. Ini nanti contoh semua ni akan dibawa dalam perbahasan akan datang. Baik. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ni antara ulama yang sangat terkenal lah dalam bidang usul fiqh. Baik. Jadi beliaulah di antara yang menyusun ilmu maqasid yang terawal melalui kitabnya yang terkenal, iaitulah Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah. Yang menyusun ilmu maqasid syariah dalam bentuk yang sistematik. Meskipun begitu, beliau juga tidak memberikan penakrifan terhadap maqasid asy-syariah. Dia bahas maqasid syariah tu secara sistematik, tapi dia tak bagi satu definisi yang kita panggil apa, yang tetap lah. Baik. Kemungkinan disebabkan ilmu pengetahuan ketika itu telah sampai ke tahap terbaik dengan para cendekiawan yang berada di lapangan maqasid telah memahami dengan baik, maka perbahasan maqasid syariah dilakukan tanpa keperluan muqaddimah yang biasa kan. Jadi bila orang semua dah pandai, tak perlu nak hurai dah apa makna bagi perkataan tersebut kan. Jadi memang kurun 700 Hijrah ni ramai ulama-ulama yang hebat ni. Imam As-Suyuti pun sekitar 700 Hijrah ni juga. Baik. Terdapat 3 istilah yang berbeza digunakan oleh Imam Asy-Syatibi untuk ilmu ni kan. Iaitu yang pertama, kadang-kadang diguna perkataan maqasid asy-syariah. Kadang-kadang diguna perkataan al-maqsad asy-syari'i. Dan kadang-kadang diguna perkataan qasad asy-syari' kan. Tapi yang paling senang sebut ni lah maqasid syariah lah. Tapi kesemuanya memberi maksud yang sama. Baik. Jadi fiqh maqasid ni diambil definisinya ataupun ta'rifannya daripada ulama mutaakhirin kan, ulama kontemporari lah zaman kita ni kan. Baik. Jadi ilmu ni dia membahaskan hikmah. Apakah rahsia, kenapa Allah Ta'ala suruh kan, ataupun kenapa Allah Ta'ala larang, dan juga illah, punca ataupun sebab di sebalik perintah-perintah Allah. Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala mengandungi hikmah yang tersendiri. Maka mengkaji hikmah-hikmah yang terkandung di sebalik hukum syarak inilah yang dikenali sebagai ilmu maqasid syariah kan. Tapi mengkaji ni dia panggil apa? Disiplin ilmu dia tak boleh agak-agak je kan. Contohlah ada setengah orang dia berasa pandai sangat, dia tengok orang sembahyang, lepas diri kena rukuk
dia tak terus sujud. Maka hikmahnya ialah dia akan menguatkan lutut. Suka hati dia. Dia tengok lagu terus dia buat satu kesimpulan. Itu tak boleh lah, kan. Dia tak boleh, dia ada disiplin dia, kan. Al-Ghazali juga tidak memberikan, Imam Al-Ghazali juga tidak memberikan ta'rif maqasid, akan tetapi membataskan maqasid kepada perkara yang berkait dengan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta, kan. Beliau lebih memfokuskan maqasid itu adalah untuk menarik maslahah ataupun menolak mafsadah, kan. Jadi kalau Imam Al-Ghazali dia kata benda maqasid ni dia berkait dengan 5 ni saja, dia tak pergi selain daripada 5 ni lah, kan. Tapi kalau ikut perbahasan sekarang ni lebih pada ni. Dia tak semestinya menyentuh 5 perkara ni saja. Baik. Jadi kita dapati dalam penulisan ulama mutaakhirin seperti antaranya Al-Imam Ibnu Ashur, tahun 1392 Hijrah, kan. Ini tahun dia wafat lah ni, kan. Baik. Yang dianggap sebagai bapa maqasid moden. Beliau adalah tokoh yang menghidupkan semula ilmu maqasid ini pada permulaan kurun ke-20 Masihi setelah ia tidak diberikan perhatian setelah tamatnya zaman Asy-Syatibi melalui kitab Al-Muwafaqat. Berkemungkinan besar disebabkan kejatuhan Empayar Andalus, Turki Uthmaniyah lah, dan berterusan dengan penjajahan ke atas dunia Islam. Jadi walaupun tadi kita sebut Imam Asy-Syatibi ni kitab dia tu kitab yang dahsyat, tapi lepas dia karang kitab dia tu, umat tak merujuk, tak membaca kitab dia ni. Macam dibiar begitu saja. Lepas beberapa ratus tahun barulah dirujuk semula oleh ulama, kan. Dan ni berlaku juga kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita ada pernah dengar kisah Imam Al-Bukhari rahimahullah, masa Imam Bukhari karang kitab Sahih Bukhari tu, orang buat tak tahu kitab tu. Orang tak tengok pun, kan. Lepas beberapa tahun barulah orang sedar, hebat kitab ni, dahsyat kitab ni, kan. Jadi di sini motivasi lah kalau siapa-siapa yang minat nak menulis, nak kongsi ilmu dengan orang, kan. Mungkin lepas kita tulis tu tak ada orang nak baca, tak ada orang nak tengok, kan. Tak apa, kemungkinan lepas berapa puluh tahun nanti orang akan rujuk balik, kan. Baik. Ibnu Ashur di dalam kitabnya Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah mendefinisikan maqasid sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diambil perhatian oleh syarak dalam keseluruhan atau sebahagian besar situasi penurunan syariat yang tidak mengkhusus kepada mana-mana hukum syarak yang tertentu, kan. Panjang sikit lah. Dia kata apa-apa rahsia yang ditumpukan oleh hukum hakam syariat ni, kan. Baik. Ibnu Ashur dalam kitabnya juga menyebutkan maqasid ni, ni dah tadi. Syekhul Islam Universiti Zaitunah dan Imam Besar Masjid Agung Zaitunah Ibnu Ashur dalam bukunya Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah secara yakin menjadikan maqasid asy-syariah sebagai ilmu mustaqil atau yang berlepas dari ilmu usul fiqh. Jadi dia anggap maqasid syariah ni ilmu yang berlainan, bukan ilmu usul fiqh lah. Atau lebih jelas lagi, ialah wajib menjadi disiplin ilmu yang tersendiri. Jadi kita panggil apa? Satu perbahasan ilmu yang berasingan. Satu kita panggil apa? Satu tajdid lah, pembaharuan yang dibuat. Imam Asy-Syatibi sendiri hanya menyarankan dan tidak mewajibkan pemisahan antara maqasid dan usul fiqh, kan. Jadi Imam Asy-Syatibi yang lebih awal dia tak sebut kena pisah, kan. Tapi Ibnu Ashur dia kata pisah pun tak ada masalah, kan. Cuma zaman sekarang ni kalau ikut tak boleh pisah. Kalau nak mengaji maqasid syariah ni kena mengaji usul fiqh. Kalau tak dia akan jadi kelau. Sebab saya ada guru yang masa saya belajar dulu di Malaysia ni, dia antara yang terkenal lah dalam bab maqasid syariah ni. Tapi kita nampak bila dia duk fokus maqasid sangat, benda-benda yang asas dalam syariah tu seolah-olah macam dianggap tak perlu diberi tumpuan, kan.
Tak perlu saya sebut lah nama dia siapa, apa dia buat tu, tak payah. Kan? Baik. Inilah perbezaan yang ketara di antara beliau berbanding dengan para ulama yang sebelumnya. Bahkan para ulama sezaman dan selepas dengannya juga berbeza. Seperti Syekh Wahbah Zuhaili tetap meletakkan maqasid syariah sebagai sebahagian daripada ilmu usul fiqh. Kan? Jadi ni Ibnu Ashur sajalah yang kita panggil apa, pandangan yang agak rare lah, agak unik. Kan? Dia kata maqasid syariah ni boleh belajar berkasingan, tak ada masalah. Kan? Tapi banyak ulama dia kata tak boleh lah, kena kait lah. Kan? Namun bukanlah maksud Ibnu Ashur tak ada hubungan antara keduanya. Beliau menganggap ilmu maqasid syariah dan ilmu usul fiqh kekal berada di posisi masing-masing. Tetapi ditambah dengan maqasid syariah sebagai falsafah kepada usul fiqh, maka dengan sendirinya akan memberikan nilai tambah kepada usul fiqh. Baik. Ini tak apalah pandangan dia ni. Baik. Jadi Ibnu Ashur ni dalam membahaskan ilmu maqasid, dia banyak menumpukan kepada 4 perkara. Yang pertamanya berkenaan dengan al-fitrah, yakni naluri beragama. Yang kedua as-samahah, toleransi beragama. Kemudian al-musawah, yakni persamaan lah, ataupun benda yang kena dapat sama rata di kalangan manusia ni. Dan kemudian al-hurriyah, yakni kebebasan. Ini juga setiap satu ni ada perbahasan dia lah. Ini banyak menyentuh berkenaan dengan bagaimana syariat ni sesuai untuk orang Islam dan juga orang bukan Islam pun dia sesuai juga. So dia boleh tengok melalui 4 benda ni. Kan? Jadi pembahagian maqasid kepada maqasid al-ammah dan maqasid al-khassah. Ni yang menarik ni. Ibnu Ashur dia membahagikan maqasid syariah ni kepada 2 bahagian yang besar. Yang pertama disebut sebagai maqasid al-ammah, yakni objektif umum. Iaitulah pengertian dan hikmah yang dapat dilihat dalam semua atau kebanyakan hal ehwal pensyariatannya. Dalam istilah lain, ia juga disebut sebagai hikmah at-tashri'. Antara objektif umum itu ialah menjaga ketertiban umum. Maksudnya hukum hakam tu tujuan dia adalah untuk menjaga, kita panggil apa, kerukunan masyarakat lah, kan? Menghasilkan kebaikan, menolak keburukan, menegakkan persamaan di antara orang ramai. Macam sebut persamaan ni maksudnya bukan sama dengan makna sama warna kulit ke, pakaian ke apa, tak, bukan. Maksudnya kita panggil persamaan hak ataupun tindakan. Contohnya kalau orang kaya kena hukuman begini, kan? Kalau orang kaya buat salah, dia kena hukuman. Maka orang miskin buat salah pun dia kena hukuman juga. Ini yang dimaksudkan dengan persamaan di sini, musawah di sini, kan? Jadi maksudnya bukanlah benda tu untuk segolongan macam lain, tak. Dia sama antara semua orang lah. Kemudian menjadikan syariat sebagai sesuatu, syariat Islam sebagai sesuatu yang hebat. Ini pun antara tujuan syariat juga. Kemudian ditaati dan dilaksanakan. Seterusnya menjadikan umat Islam sebagai umat yang kuat disegani dan hidup dengan aman sentosa. Kan? Jadi sebagai contoh lah, saya bagi contoh. Contohnya kenapa disyariatkan azan itu mesti dilaungkan dengan kuat. Tak bolehkah kita azan macam biasa, ya Allah, Allahu Akbar? Kan? Kenapa dilaungkan dengan kuat? Kan? Kalau di zaman Rasulullah SAW tu, sampai disambung-sambungkan azan tu supaya tersebar. Kan? Jadi ada ulama kata tujuannya supaya untuk bagi tahulah masuknya waktu semayang. Kan? Tapi kalau tengok masuk waktu semayang ni sebenarnya bukan dengan dengar azan, tapi dengan kita melihat kepada perubahan matahari, pergerakan matahari tu. Dan tu untuk tengok waktu semayang. Kan? Jadi ulama kata antaranya tujuan azan ni, maqasid daripada azan tu ialah untuk menonjolkan Islam ni sebagai agama yang hebat. So bila ada panggilan seruan daripada Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya, maka orang Islam akan keluar.
daripada rumah, daripada tempat tinggal, tengah buat apa-apa orang berhenti, pergi semayang. Jadi dia akan mengangkat kita panggil apa, kewibawaan Islam itu sendiri. Baik. Yang keduanya, Ibnu Ashur menyatakan maqasid syariah itu juga bahagian yang kedua maqasid al-khassah. Yakni beliau menghuraikannya sebagai cara yang dimaksudkan oleh syarak bagi menjamin kehendak manusia yang berguna atau bagi mengawal kepentingan umum mereka dalam urusan secara individu. Contohnya ialah segala hikmah atau tujuan yang diambil kira dalam menentukan hukum bagi tindak tanduk manusia. Misalnya, contohnya lah, diadakan jaminan dalam akad gadaian. Jadi contoh ni satu hukum lah. Kan? Jadi akad gadaian contohnya kita gadai emas kita kan? Untuk dapatkan duit untuk belanja apa-apa lah. Kan? Jadi dalam akad tu kita bagi tahu kat dia, nanti saya akan tebuh balik. Kan? Tebuh balik. Maka kita bagi pada dia emas tu, kan? Sebagai contoh, emas tu sebagai jaminan lah. So dia bagi duit kat kita. Kan? Kemudian membaca ta'liq selepas daripada akad perkahwinan bagi menjaga hak-hak terutamanya isteri dan mengelakkan kemudaratan yang berlanjutan dalam mengharuskan perceraian. Kan? Jadi sebagai contohnya, bila akad nikah tu kalau ikut tak perlu pun baca ta'liq. Tapi kenapa kan, Jabatan Agama suruh baca? Kan? Ni kerana untuk menjaga hak isteri lah, kan? Dan juga untuk mengelakkan daripada berlakunya kezaliman. Kan? Sebagai contoh, kalau suami dia hilang, kan? Kalau suami dia hilang, maka berapa lama hilang itu baru dianggap sebagai dia tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai suami, ataupun dianggap sebagai dia ni mati kan, mati. Contohlah macam apa yang berlaku MH370 kan, hilang tak boleh nak dikesan. Jadi kalaulah ada pasangan dan isteri dia sebagai contoh kan, berapa tempoh masa tu? Jadi ulama ijtihad lah kan. Tak silap saya apa, setahun ke 2 tahun kan. Lepas tu dia anggap terputus perkahwinan itu kan. Tapi kalau dia mai balik tu, tu kemudian lah bahas lain pula kan. Jadi benda ni semua dia panggil apa? Ada tujuan-tujuan yang khusus lah. Maksudnya hukum hakam yang diijtihadkan oleh ulama bagi memelihara kita panggil apa? Keperluan-keperluan manusia dan mengawal kepentingan umum. Baik. Jadi tu dia bahagikanlah ada kepada 2 pembahagian kan. Jadi kalau pandangan saya lah, saya tengok macam hampir sama aja, dia tak ada perbezaan yang jauh pun lah kan. So ni pandangan beliau lah. Baik. Okey. Ni tak apa. Menurut almarhum Tuan Guru Hassan Haji Ahmad, maqasid syariah ialah matlamat-matlamat syariah di dalam kesemuanya atau kebanyakan hukum-hukumnya kan. Okey, ini tak apa. Menurut Dr. Wabah Zuhaili, maqasid syariah ialah makna-makna dan matlamat mutlak yang dirumuskan dalam semua hukum atau kebanyakannya, atau ia adalah matlamat syarak dan rahsia yang diletakkan oleh pembuat undang-undang, ini Allah Ta'ala selaku syariah bagi setiap hukum kan. Jadi ini definisi yang diberikan oleh ulama-ulama lah, pelbagai kita baca tadi. Maka sekarang dia nak simpul. Lepas tu dengar hak tu, dengar hak ni kan. Jadi disebut di sini maqasid syariah diterjemahkan secara mudah sebagai tujuan syariah dalam menentukan hukum. Walau bagaimanapun ia bukanlah satu definisi yang benar-benar tepat, kerana objektif penurunan syariah sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalamnya juga kan. Ni maksudnya, ni perbahasan dari sudut falsafah lah. Maksudnya tujuan syariat itu pun diturunkan oleh Allah Ta'ala juga kan. Ringkasnya maqasid syariah ialah matlamat yang ditentukan oleh syariat
untuk direalisasikan bagi faedah dan kepentingan manusia kan. Baik. Jadi tu ringkasan dia lah. Oh ni ada ni, patut ni kat atas ni. Menurut Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid, secara mudahnya maqasid syariah boleh diterjemahkan sebagai objektif syariah, tujuan syariat lah. Manakala secara umumnya ia bererti segala tujuan di sebalik penciptaan syariat pada keseluruhannya dan di sebalik setiap hukum di dalamnya secara satu persatu. Samalah dengan tadi tu kan. Beliau juga menyatakan dengan lebih mendalam lagi bahawa maqasid syariah merupakan satu pendekatan dalam berijtihad dan melakukan penyelidikan ilmiah. Sebab kita nak tahu apa sebab, apa illah bagi hukum tu kan. Jadi itu pun perkara yang penting juga, satu pengkajian yang penting. Teorinya berasaskan kepada prinsip menghasilkan kebaikan dan menjauhkan keburukan kan? Ataupun dalam bahasa Arab disebut jalbu al-manfa'ah ataupun jalbu al-masalih wa daf'u al-mudarrah ataupun daf'u al-mafasid. Baik. Jadi kalau sebutnya dalam kitab Syekh Abdul Karim Zaidan, dia kata benda ni lah mendatangkan kebaikan, kemaslahatan dan mengelakkan keburukan ni adalah tujuan Islam itu sendiri. Mana kalau orang tanya apa tujuan Islam ni turun kan? Selain daripada jawapan yang kita biasa dengar lah, membebaskan manusia daripada sembah manusia kepada menyembah Allah dan sebagainya tu, disebutkan juga oleh ulama tujuan Islam ni ialah nak datangkan kebaikan pada manusia dan nak menghindarkan manusia daripada keburukan. Keseluruhan syariat Islam itu dia berdiri di atas prinsip ini. Baik. Kesimpulan awal, noktah-noktah penting perbahasan fiqh al-maqasid. Yang pertama, fiqh al-maqasid, fiqh maqasid syariah adalah skema tertinggi di dalam pengajian syariah. Yang kedua, fiqh maqasid syariah, fiqh maqasid adalah wajah dan suara syariah. Yang ketiga, fiqh maqasid bermula dengan perbincangan al-halal wal-haram dan berakhir dengan tingkatan tertinggi iaitu maqasid syariah. Baik. Jadi dia penting bahas hukum dulu, baru dia pergi kepada tujuan ni. Kemudian fiqh maqasid syariah bukanlah dalil syar'i atau dalil juz'i yang memberikan hasil halal dan haram. Ni kena faham semua. Kan? Maksudnya daripada kita tahu tujuan hukum tu, tak boleh kita tengok, oh contohnya tujuan hukum ni begini, lepas tu kita guna kepada yang lain untuk terus mengeluarkan hukum. Dia tak boleh lah. Kan? Adalah tidak benar jika kita merasakan syariah ini telah lengkap dengan segala perkara yang halal dan haram. Kerana hukum hakam itu sentiasa berkembang dan memerlukan ijtihad isu-isu yang baru. Kan? Jadi ada golongan di zaman kita ni dia panggil golongan Zahiriyah lah. Ataupun Syekh Al-Qaradawi sebut golongan Zahiriyatul Judud. Dia kata benda haram ni dah tak ada dah penambahan. Yang dalam Quran dengan hadis, hak haram taratu lah, apa yang Quran hadis sebut lah. Tak ada dah benda-benda lain yang haram. Kan? Di benda-benda macam ni tak betul lah. Kan? Kerana manusia ni dia akan sentiasa diganggu oleh syaitan dan iblis. Dan syaitan dan iblis ni dia berjanji dah, dia akan sentiasa bawa manusia ni kepada melakukan benda-benda yang haram ni lah. Baik. Kemudian maqasid syariah ni dia tidak terhad kepada 5, makna tak semestinya berkaitan dengan agama, nyawa, apa, harta, keturunan, itu saja. Dan bahkan boleh jadi lebih lagi. Sebagai contoh, kemungkinan lah kan, saya bagi contoh satu, ada di antara tujuannya ialah memelihara organisasi, kan? Memelihara organisasi umat Islam. Dia mungkin termasuk dalam maqasid juga. Kan? Kerana kalau kita tengok dalam dakwah Nabi SAW, ada tindakan yang Nabi buat, kelihatannya untuk memelihara organisasi dakwah daripada hancur, daripada rosak, daripada terdedah kepada kebahayaan. Contohnya di awal penurunan wahyu, Rasulullah SAW berdakwah secara rahsia.
Jadi apa hikmah daripada berdakwah secara rahsia tu kan? Itu untuk memelihara, bukan sahaja memelihara Islam itu sendiri, tetapi memelihara organisasi ahli-ahli yang terlibat dengan gerak kerja perjuangan Islam itu. Ada. Kemudian fiqh maqasid syariah adalah satu polisi umum Islam yang dikeluarkan berdasarkan pemerhatian yang teliti kepada mana-mana dalil juz'i yang dikumpulkan secara banyak, seperti penjagaan minda, penjanaan harta, perkembangan minda, intelek dan sebagainya kan. Jadi ni contohlah bila ulama perhatikan kepada hukum-hukum, oh ada hukum suruh jaga kan berkenaan dengan kepentingan harta itu mesti dikembangkan kan, dan sebagainya lah. Contohnya wang yang dibelanjakan untuk tujuan pendidikan oleh individu boleh dikecualikan ataupun mendapat potongan cukai. Berbanding sekarang, ini tahun 2024, yang hanya RM5,000 sahaja yang mendapat potongan. Kalau untuk tujuan pendidikan lah. Maka dari segi fiqh maqasid syariah, sepatutnya diberikan 100% ataupun sekurang-kurangnya 50% potongan kepada ibu bapa. Ini dikukuhkan lagi dengan seruan Al-Quran yang mengajak kepada konsep iqra', yakni mengajilah, belajar kan. Ia sangat memenuhi segala hikmah at-tasyri' dan maslahah, terangkum di dalamnya sebahagian besar daruriyah yang melibatkan hifzu ad-din, penjagaan agama, penjagaan akal, penjagaan keturunan dan juga penjagaan harta. Bahkan ia juga tergolong dalam perkara hajiat. Kerana jika diabaikan akan melibatkan kebanyakan manusia yang terkesan dengan perkara tersebut kan. Jadi contoh dekat sini Al-Fadhil Ustaz Azhar Yahya dia bawa lah. Dia kata contohnya berdasarkan fiqh maqasid, sepatutnya apa sahaja perbelanjaan untuk tujuan pendidikan ni dia boleh mendapat, kita panggil apa, pengecualian daripada cukai lah kan. Sebab dia gunakan duit dia kepada jalan yang betul, untuk dia tambah ilmu, untuk dia belajar, dan hasil daripada dia tambah ilmu dan belajar, dia jadi pandai, dia jadi lebih taat pada Allah Ta'ala kan. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang memang ditekankan oleh syariat. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu dulu untuk nota pada hari ini. Saya buka kalau ada soalan ke ataupun nak betulkan ke, kot saya ada tersilap cakap ke kan. Soalan boleh tanya saja, apa saja pun tak ada masalah. Sebab tak semestinya saya jawab. Mana yang saya tak boleh jawab tu saya akan kumpul dan tanya kepada para alim ulama yang lain lah, insyaAllah. Silakan jika ada. Tak maaf Ustaz, saya nak tanya pun tak pandai Ustaz. Macam mana tuan? Oh, nak tanya. Nak tanya pun tak pandai. Tu ada soalan dekat nota tu, ada soalan dekat tu. Baik-baik. Oh, Tuan Syed Zainuddin lah. Oh, dulu kita pernah berjumpa dalam Kepapi tu. Betul. Okey, bolehkah Ustaz berikan maksud dalil juz'i? Okey, baik. Saya tengok nota dalil juz'i kat mana ni. Sudut bahasanya faham takut kat sini maksud dia lain. Okey. Baik. Kat sini dikata fiqh maqasid syariah bukanlah dalil syar'i. Macam saya sebut tadi lah, ada orang dia ingat disebabkan maqasid syariah ni dia mempunyai persamaan dengan ilmu dengan apa ni, kaedah qiyas. Macam saya sebut ni, qiyas ni ulama dia tengok kepada hukum yang dah sedia ada,
Kemudian daripada hukum yang dah sedia ada tu, ulama mengenal pasti illah, maqasid, di sebalik kenapa hukum tu jadi begitu. Kemudian ulama menggunakan illah itu melihat kepada perkara-perkara yang semasa, lalu ulama mengeluarkan hukum. Ni secara gambaran mudah lah. Jadi ada orang yang dia mengaji maqasid syariah sahaja. Dia tak mengaji sumber hukum tu. Maksudnya dia sebenarnya kalau nak menentukan hukum ni bukan pergi pada illah dulu. Ulama sebelum dia pergi pada illah tu, dia kena buka dulu, tengok dalam Quran ada tak perkara-perkara yang berlaku itu disebut dalam Quran. Lepas tu kena tengok pula, buka dalam hadis pula. Lepas tu baru dia pergi kepada kaedah-kaedah yang lain. Kaedah istinbat hukum ni dia banyak, dia kena al-jam'u dulu, himpun dulu semua nas dan dalil. Lepas tu baru dia at-tarjih. Tarjih ni yang terperinci ni untuk menghasilkan sesuatu hukum. Sama ada hukum tu jadi halal, jadi haram, jadi wajib, jadi makruh. Sebab tu ditekankan dekat nombor 4 ni, maqasid syariah ni saja bukanlah dalil syar'i ataupun dalil juz'i kan, yang memberikan hasil halal dan haram kan. Dalil juz'i ni maksud dia cabang lah. Cabang. Jadi sebagai kita panggil apa, sumber pendalilan yang cabang. Tak ada. Dia macam ni, macam mana nak terang. Dia macam dalam usul fiqh, nas ni maksud dia dua. Sebab sebelum ni dah mengaji fiqh nusuhan. Nas ni dia dua je, Quran, hadis. Quran dengan sunnah, ni nas. Adapun dalil, dalil ni banyak. Termasuk dalam dalil tu Quran, sunnah, termasuk dalam dalil. Qiyas, ijma', kemudian qaul as-sahabah, amal ahlul Madinah dan banyak lagi. Tapi maqasid syariah ni dia bukanlah dalil. Dia bukanlah dalil. Maksudnya kita nak ambil maqasid syariah terus hukum, tak boleh. Tak boleh begitu. Sama ada dia jadi dalil syar'i, kita anggap dia macam dalil yang besar, ataupun dalil yang sokongan-sokongan, tak boleh juga. Dia tak boleh buat begitu. Jadi makna dalil juz'i ni dalil yang cabang lah kan? Dalil yang cabang. Boleh jadi yang dimasukkan dekat sini dalil kita panggil apa, sokongan lah kan? Kalau tengok nombor 7 ni, dalil juz'i dekat nombor 7 ni, dalil daripada yang cabang-cabang, maksudnya daripada penelitian ulama terhadap hukum ni, maka keluar hukum ni maqasid dia A contoh. Tengok hukum lain pula, maqasid dia B. Tengok hukum lain pula, maqasid dia C contoh kan. Jadi dia jadi benda tu, maksudnya syariat menyuruh ni kerana ni. Kerana ni tu ada A, ada B, ada C. Dia tak boleh dalil untuk mengeluarkan hukum. Dia boleh jadi sokongan je lah, macam sokongan aja. Tapi dia tak boleh untuk digunakan bagi memproses hukum. Nak bagi contoh macam mana? Sekejap saya fikir sekejap. Okey. Contohnya macam ni. Contohnya dalam perhubungan antara lelaki dengan perempuan, apa dalil yang menyatakan haram bersentuhan antara lelaki dan perempuan? Yang bukan kita panggil apa? Yang ni lah yang ajnabi kan. Jadi apa dalil dia? Maka ulama mengkaji. Antara dalilnya, ulama banyak bahas dalil bukan di sudut boleh tak lelaki dengan perempuan sentuh tangan yang ajnabi. Ulama zaman dulu dia tak bahas benda ni. So apa ulama zaman dulu tak bahas? Boleh tak lelaki dengan perempuan pegang tangan, bersentuhan antara satu sama lain? Sebab memang sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman ulama-ulama dulu, memang tak biasa berlaku lelaki dengan perempuan ni bersentuhan, terutama di kalangan yang ajnabi. Maksudnya yang boleh kahwin. Memang tak berlaku, dah jadi satu benda yang kebiasaan dan tak perlu ceritalah benda ni kan. Benda yang duk berlaku saling bersentuhan antara lelaki dengan perempuan ni di zaman kita yang semakin longgar berpegang dengan agama Islam, yang terpengaruh dengan barat dan sebagainya.
Jadi dalam kitab-kitab ulama dia bahas berkenaan dengan sentuhan laki dengan perempuan ni hanya dalam bab membatalkan wuduk. Jadi kalau suami tersentuh dengan isteri batal wuduk ataupun tidak kan. Maka ringkasnya daripada dalil-dalil mazhab Maliki kalau tak silap saya, dia menyatakan tidak batal wuduk. Adapun mazhab Syafi'i dia menyatakan batal wuduk walaupun tak sengaja kan. Sebab tu dalam bab haji kita tak ambil pandangan mazhab Syafi'i kan, sebab dia akan memberi satu kepayahan lah kan. Kalau tersentuh dengan orang waktu tengah tawaf ke apa semua tu kan, kalau menurut mazhab Syafi'i batal kan. Maksudnya qaul yang asah lah kan. Tapi qaul yang yang qil dhaif ada yang kata tak batal dalam mazhab Syafi'i juga. Baik. Tapi dalam bab yang realiti kehidupan manusia, mana selain daripada bab perbahasan batal wuduk ataupun tidak kan, mana dalil dia kan? Maka dalil dia adalah dalam sunnah Nabi SAW kan? Dalam beberapa hadis, antaranya hadis Sayyidatina Aisyah beritahu Rasulullah SAW tidak pernah bersalaman dengan mana-mana wanita kan, kecuali isteri dan anaknya kan? Maka daripada hadis itu ada ulama, kebanyakan ulama kata inilah dalil dia menyatakan bahawa laki dengan perempuan ni dia tak boleh berlaku sentuhan kan. Hukum dia haram lah kan. So apa maqasid daripada perkara tersebut? Contoh kan, apa maqasid dia kan. Jadi sebagai contoh, ni contohnya, sebagai contoh maqasidnya ialah untuk mengelak daripada berlakunya zina. Kerana dalam Quran sebut wala taqrabu zina kan. Dengan dekat dengan zina. Antara benda yang boleh mendekatkan dengan zina ni bila berlaku sentuhan lah antara mereka yang ajnabi ni kan. Tu satu maqasid kan. Jadi mengelak daripada berlakunya zina ni ialah satu maqasid contohnya kan. Jadi adakah kita boleh guna mengelak daripada berlakunya zina ni dalam semua benda? Semua benda-benda, semua hukum kita boleh guna cabang benda ni, maqasid syariah yang satu ni kan. Jawabnya tak boleh lah kan. Ambil contoh lah, kita bawa satu yang kalau kata travel, naik kapal terbang kan, ataupun naik bas kan, boleh tak lelaki duduk tepi perempuan kan. Jadi kalau mengikut kepada maqasid tadi, kita nak elak daripada berlakunya zina, maka jawapan dia tak boleh lah kan. Tak boleh. So kena pindah lah. Tapi kalau tak boleh nak pindah, macam mana pula kan? Macam mana pula? So daripada berlakunya masalah yang lain kan, adakah di sana diberikan keringanan kan? Ni yang saya kata payah ni, dia maksud nak jadikan maqasid syariah ni sebagai kita panggil apa, dalil bagi hukum tu, dia tak boleh. Dia sekadar sokongan je lah, kita boleh beritahu okay, ni sebab syariat itu kan. Ni sebab syariat bagi hukum ni sebab syariat bagi hukum ni. Dia tak boleh kita ambil syariat ni, maqasid bagi hukum ni, kita bawa ke maqasid bagi hukum lain kan. Satu contoh lagi, contoh ni mudah sikit kot. Bab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, al-harbu khida'ah, perang itu tipu daya. Nabi sebut. Jadi khida'ah ni kalau ikut ulama hurai panjang lah kan. Khida'ah ni makna kelicikan dalam pengaturan strategi. Tu lebih tepat lah dia punya terjemahan. Tapi banyak orang dia terjemah dengan al-harbu khida'ah, perang itu tipu daya. Baik. Jadi kenapa dibenarkan berlakunya penipuan lah, kalau bahasa direct ni, penipuan dalam peperangan? Kenapa? Apa maqasid dia kan? Apa maqasid dia sebagai contoh? Maka contoh kita kata dibenarkan dalam perang itu berlaku penipuan untuk mengelakkan berlakunya kemudaratan yang lebih teruk kan? Ataupun kerana biasanya pihak musuh pun menggunakan penipuan juga ke atas kita, maka kita pun boleh tipu pihak musuh. Contoh macam tu lah maqasid dia kan. Jadi adakah disebabkan kalau orang boleh buat kat kita, kita boleh buat kat orang tu, kita boleh bawa dalam hukum lain? Maknanya contoh parking depan rumah sana tu, kalau aku tak booking, nanti dia booking, baik aku booking tu. Contoh kan.
Boleh kita ambil berdasarkan maqasid tu? Jawabnya tak boleh lah. Mana boleh tu kan? Kerana setiap hukum tu dia punya cara setiap perkara tu dia punya hukum dia kok mana pun kena tengok dalil yang utama dulu. Dia tak boleh terus-terus terjun pergi kepada maqasid tu kan? Tidak dia silap faham. Macam sekarang ni pun banyak juga orang kita silap faham. Dia duk faham al-harbu qid'ah, perang tu tipu daya, dia bawa pula. Oh, maksudnya dalam pilihan raya bolehlah kita tipu orang, kita tawar manifesto sekian-sekian, kita tak buat, kita nak dapat undi saja. Jawabnya tak boleh. Pilihan raya dengan perang benda yang beza. Dan walaupun ialah bila duk semangat pilihan raya ni orang kan oh ni gendang perang telah berbunyi bla 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 apa semua kan. Hakikatnya pilihan raya tu dia bukan medan perang. Dia adalah medan dakwah. Maka hukum hakam di medan dakwah dengan hukum hakam di medan perang dia beza, dia tak sama. Kan? Gitulah yang saya dapat terangkan bab benda ni pun dia agak payah juga bab maqasid ni. Wallahu alam. InsyaAllah nanti saya cuba tanya juga kepada Al-Fadil Ustaz Azhar lah berkenaan dengan dalil juz'i ni. Kalau dia ada jawapan yang lebih konkret dan mudah, saya akan kongsikan insyaAllah dengan grup. Jadi wallahu alam, sekadar itu dulu untuk malam ini. Saya mohon maaf salah silap, kekurangan dan sebagainya. Sebab itulah maklumlah player simpanan ni dia tak berapa power sangat kan. Yang baik pada Allah Ta'ala, lemah kurang salah silap kelemahan saya minta maaf. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.